Jika anda beli 250 gram emas ni pada tahun 2000, hari ni nilainya buat ramai terdiam. Ramai ingat kena beli 1 kg terus baru boleh nampak untung besar. Akhirnya tak mula langsung. Sedangkan masa tetap berjalan dan emas naik senyap-senyap. Tahun 2000, 250 gram emas cuma sekitar 8,750. Tetapi hari ini lebih kurang RM165,000. Jom kita kira 8,750 kepada RM165,000 dalam tempoh 25 tahun. Itu naik hampir 19 kali ganda. Purata pulangan sekitar 12 hingga 13% secara konsisten. Dengan modal kecil pun boleh mula, tak perlu tunggu kaya. Emas lindung nilai duit, kalahkan inflasi dan sesuai untuk simpanan jangka masa panjang. Jadi soalan sebenar sekarang, anda nak mula kumpul 250 gram pertama tu bila? Kalau nak tahu bulan terbaik untuk 250 gram emas, boleh PM ataupun komen untuk saya bantu dengan cara dan angka terbaik buat anda.